Banyak sebenarnya amalan yang kita boleh buat masa bulan puasa ni. Contohnya macam sedekah. Betul ke buta ni? Betul lah kot buta ni. Cik, saya sedekah lah. Kasih nak. Alamak kantoi pula. Oh, Hamid tak sedekah pun menipu Dia sedekah jangan berkira sangat. Sebab nanti dekat akhirat, kita yang menyesal dengan berkira kita tu. Sedekah je mana yang kita boleh mampu. Dan kalau boleh, tiap-tiap hari kita sedekah. Nak tinggal 10 malam terakhir ni, lagilah kena banyak sedekah. InsyaAllah lah, itu yang pertama lah sedekah. Kalau yang kedua, apa? Solat jemaah. Lambat dah ni. Tak ada nak solat jemaah. Baik. Tak ada orang langsung. Mana pergi semua orang? Pukul berapa dah ni? Loh, baru 5:30. Akulah yang kalut ni. Astaghfirullahalazim. Sudah aku pergi sambung tidur. Tapi susah. Solat jemaah ni boleh, tapi dia susah lah kita nak konsisten 5 waktu dan setiap hari 30 hari Ramadan tu susah. Tapi tinggal 10 malam ni insya-Allah boleh kot. Baik, yang ketiga, yang ni wajib sebenarnya, tapi selalu orang lupa. Bayar zakat awal. Okey lah. Aku ni yang menurunkan zakat fitrah untuk diri sendiri. Fardu kerana Allah Ta'ala. Aku terima zakatnya dengan bayaran tersebut. Ya Allah. Ni apa cerita? Nak bayar zakat? Zakat adalah cara-cara dia. Kalau duit, kita boleh pergi ke amil zakat yang ambil duit RM7 tu yang ikut ni harga beras tu. Kalau nak hantar zakat harta boleh pergi ke Baitul Mal terus. Jangan semua nak hantar ke amil zakat, kesian amil zakat. Dan yang paling penting ni, bayar zakat awal ni, bayar zakat. Kena bayar zakat awal. Kalau lambat nanti takut jatuh makruh, lagi takut jatuh haram nanti. InsyaAllah kita pelan-pelan bayar zakat. Yang tu yang ketiga.